Nampak kurus? Tak, apa boleh. Okey. Nak kata tak sangka tu macam bohong lah kan. Tapi berharap dapat. Tapi bila check pukul 5 petang tu tak ada lagi. So ingat tak dapat kot. Tapi bila check pukul 6.30 tiba-tiba keluar berjaya. Rasa benda pertama rasa ya Allah sedihnya. Sebab nak mula sekolah baru tu susah. Nak meninggalkan pun susah. Sebab kita dah ada kawan-kawan yang bagus, best kan kat sini kan. So simpulannya sedih lah. Sedih bila dapat tahu tu sedih. Lupa tu waktu mengandung. Sebab rasa macam ni, bila kita jauh dari suami tapi kita dapat kawan-kawan yang sangat-sangat baiklah. Sebab dia faham situasi. Walaupun kita rasa kita boleh buat, tapi kita macam ada lebih daripada keluarga yang akan kata, okey Mira tak payah buat ni, Mira kena macam ni, Mira kena macam ni. So kita rasa, memang terasa lah waktu pregnant tu, memang terasa sangat-sangat yang macam ini adalah keluarga kedua lah. Persahabatan kot. Sebab nak mencari kawan yang betul-betul faham kita. Maksudnya kita tak payah cakap pun apa yang kita nak, tapi dia dah tahu. Mira nak akak tolong apa, Mira nak aku tolong apa. Itu benda yang paling akan rindu kot. Sebab kita tak boleh nak menggantikan persahabatan yang best tu. Pergi sekolah lain pun kita tak tahu kita boleh jumpa lagi tak dengan persahabatan yang macam tu. Ya, nak. Sebab dia rasa macam 5 tahun tu rasa dah punya dah lama aku kat sini. Dan dia macam kita memang akan rasa jujurnya saya akan rasa kehilangan lah. Terima kasih kerana menerima seorang Amirah Hamid yang ada seperti ini. Maksudnya boleh menerima saya punya mood lah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Membantu saya dalam semua benda. Kadang-kadang rasa susah, tapi ada rakan sekerja yang bagus, dia rasa senang. Terima kasih untuk persahabatan yang saya susah nak cari ganti. Doakan saya, moga saya di sekolah baru tu orang menerima saya seadanya dan saya boleh adapt dengan keadaan baru.